korang Tata dekat Cafe Mesra Petronas, tahu tak dia orang ada season holiday special, tapi dia limited je dan tak semua tempat ada. Tata dah pergi banyak tempat, enak Tata jumpa dekat Cafe Mesra dekat KLIA. Dia ada pecan double chocolate. Jom kita try. Tata ambil set ni, satu hot double chocolate dengan satu sweet Danish. Tata ambil burnt cheese. Tata dah order, kita tunggu dia siap. Okay, dah dapat. Tengok Tata dah minum sebab dia sedap. Dia sedap. Okay, kenapa dia limited sementara dia ada ni? Mungkin Tata akan minum dia setiap hari. And kita dapat satu set tadi kan. Ni pun sedap. Dia punya what? Burnt cheese Danish. Dekat Mesra, Cafe Mesra, korang carilah mana-mana Cafe Mesra, tapi tak semua ada So kalau korang dapat tu, tanya. Kalau tak dapat tu, silalah cari. Tata dapat ni dekat Cafe Mesra Petronas KLIA. On the way nak pergi KLIA tu. Okay. Tata take break kejap. Tengok, Tata dah ngap dia tadi. Sedap. Dia punya Danish ni biasa je. Tapi tak suka dia punya burnt cheese tu. Burnt cheese tu sedap. Danish tu biasa je sebab dia rasa roti yang roti. Dia tak flaky sangat lah. Panas. Tapi dia punya pecan double chocolate dia sedap. Tapi dia tak masuk, tak bawa. Tak punya stand. Tak pergi stand phone dekat ni, dekat cawan. Tada! Hot pecan double chocolate. Ya Allah, dah lah hujan, sedap betul. Itulah Tata nak habiskan. Ni Tata nak gerak balik. Tata tunggu jam ni.